Assalamualaikum, Hezri Samsuri. Now, orang Melayu memang keluarga dia besar. Sebab, ya, ikut agama kita pun, anak itu ialah rezeki. InsyaAllah, Allah akan permudahkan kita untuk cari rezeki kalau kita bekerja keras. Now, MPV ialah satu benda yang memang cukup penting untuk keluarga yang besar. Dan pada pendapat aku, MPV ialah satu pelaburan untuk setiap keluarga. Bukan daripada segi dia dapat duit balik, tetapi dari segi keselesaan, keselamatan dan juga mengurangkan kos operasi sebuah keluarga besar. So hari ini, apa yang kita ada ni, pada pendapat aku, is one of the best, if not the best MPV untuk keluarga macam kita. Aku sendiri ada 5 orang anak. Alhamdulillah. Serena yang sekarang inilah Serena generasi ke-6 dan yang ini dekat Malaysia, dia ada satu variant sahaja. Serena E-Power. Itu sahaja option train power yang kita ada ataupun power train dia. Now, dulu kita memang ada REEV, Range Extender Electric Vehicle. It is basically an EV first, hybrid second. Dia guna bateri EV yang besar dan bila bateri itu dah nak habis, genset iaitu enjin dia akan masuk untuk create tenaga elektrik dan penuhkan balik bateri EV yang besar tu. Tak popular sebab berat dan slow nak charge balik. Dan teknologi sebenar untuk bateri REEV tak wujud dan belum matang lagi zaman itu. Until today. And that is why we have this, the Serena E-Power. Bateri untuk Serena E-Power ni letak dia di bawah seat depan. Tak besar, just nice. Bateri EV direka untuk simpan tenaga dengan banyak, high energy density. Tetapi bateri untuk REEV ataupun E-Power ini, dia lain. Dia untuk high power density. Ini bermakna dia boleh serap tenaga dan lepaskan tenaga secepat mungkin. Now, kau bayangkan tangki air yang besar dengan paip kecil. Tenaga mengalir slow nak masuk, slow nak keluar. Tapi tahan lama. Itu bateri EV. Untuk yang E-Power ini, tangki air dia kecil. Tetapi paip dia besar-besar. So air cepat masuk, penuh tangki cepat. Keluar pun cepat sebab paip besar-besar. Faham? So Nissan calls this technology the E-Power. Now this is not a new technology. Ada satu lagi jenama Jepun yang cukup popular yang gunakan teknologi yang lebih kurang sama. Toyota/Daihatsu. Benda tu pun dah ada dekat Malaysia. Pro 2 Ativa Hybrid. Sayangnya Pro 2 tak jual benda tu. Dia ada 500 unit, dia bagi dekat 500 orang untuk guna. Aku, Alhamdulillah, berjaya juga gunakan benda tu. Unfortunately, only for 3 months. Aku nak kereta tu untuk 5 tahun, tak dapat. Tapi tak apa, aku dapat guna 3 bulan dan aku betul-betul dapat hayati sistem itu. Cuma masa itu aku duk fikir, teknologi macam ni dia bagus untuk kereta kecil. Contohnya macam Nissan Kicks tu. Dia kecil. Okey, sebab bateri enjin ligat. Sebab kau kena faham, enjin dia ni ialah genset. So, dia kena ligat berpusing untuk penuhkan bateri. Tetapi untuk MPV sebesar ini, macam mana pula? So, bila Nissan launch the Serena E-Power, I was very intrigued. Aku nak tahu, macam mana dia buat? Adakah enjin ni akan bekerja lebih kuat untuk hasilkan elektrik nak penuhkan bateri dia? Fortunately, Tan Chong dah bagi aku try benda ni and I am very surprised, happily surprised that it works in an MPV as big as this. So, macam dalam REEV yang lain, enjin ini purely menjadi genset menghasilkan tenaga elektrik.
dia tak bersambung dengan roda dia. There's no transmission, there's no drive shaft, tak ada. So fungsi enjin dia berbeza, load dia lebih rendah. So apa yang Nissan buat? Dia gunakan enjin moden yang ni, the HR14 DDE 1.4 liter naturally aspirated non-turbo inline 3 untuk menghasilkan 98 PS and 123 Nm of torque just to produce electricity. So enjin ini kena super efficient dan senyap. So dia gunakan satu lagi, the mirror bore coating pada silinder dia tu, pada ruang silinder dia tu, supaya enjin ini lebih ringan sebab you don't need cylinder sleeves anymore. So enjin ini dia jadi ringan, dia senyap, dia boleh bekerja dengan ligat dan efisien untuk menghasilkan elektrik yang dia sambung terus ke bateri 1.77 kWh lithium ion kat bawah kursi depan tadi itulah. Dan tenaga elektrik daripada bateri itu akan menggerakkan elektrik motor pada roda hadapan. Now, elektrik motor itu dia menghasilkan dia menghasilkan 163 PS dan 315 Nm of torque. Itu yang kau dapat dengan MPV ini pada roda depan. Dalam keadaan city driving, urban driving, memang EV perfect. Start, stop, go traffic, boleh regen apa semua. Cukup efisien. The problem is, bila atas highway atau bila kita cruising, EV sucks in those situation. Sebabnya dia tak boleh nak regen. Atas highway dia memang kalah. Sebab tu, lantaklah fanatik EV kata apa pun, aku pakai EV sejak tahun 2017. Memang atas highway dia kantoi. So apa yang Nissan buat? Dia ada kelebihan. Dia ada enjin. You don't need to stop untuk charge ke apa. You don't need to plan. Tetapi dia tetap kena settlekan masalah atas highway. So apa dia buat? Ini dia buat. So bila atas highway, enjin ini dia tetap menghasilkan elektrik, tetapi dia bypass bateri yang dekat sana. Dia dah tak pergi kat bateri. Dia boleh pergi direct elektrik tu ke elektrik motor dekat roda. So kita dah ada satu lagi halangan supaya elektrik direct pergi ke roda. So itu lebih cepat, kurang power loss, memanjangkan usia bateri itu sendiri. So there you have it. Dalam bandar, dia memang pure EV. Memang jimat tenaga. Tapi atas highway, generator dia straight directkan electricity ke elektrik motor. Lebih cepat, lebih kurang power loss. But now, how about this as an MPV untuk keluarga? Ini aku nak ceritakan kau. Sebab Serena C26 2 generasi lepas, aku dah pakai. Untuk cerita pasal sejarah, kita kena pergi tempat senyap sikit. Kita pergi tepi pantai. Pantai Bagan Lalang. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Serena generasi yang pertama dilancarkan oleh Edaran Tanjung Motors di Malaysia dalam tahun 1991. Enjin yang digunakan, enjin legend SR20, letak dekat bawah seat depan. Serena itu cukup popular sebab zaman itu ialah zaman peralihan daripada van sebagai sebuah kenderaan keluarga ke sebuah MPV yang betul. Dan kemudian dalam tahun 2001, Malaysia dapat the second generation Serena, which was the C24. Tahun 2005, Nissan hasilkan Serena C25. Dan yang itu Malaysia tak dapat. Yang kita dapat ialah generasi selepas itu. Tahun 2014, the C26 dan dia cuma ada satu saja powertrain, which is the S Hybrid. Nissan Serena S Hybrid ni aku memang cukup ingat sebab aku ialah orang awam kedua yang register kereta tu. A few days before Hari Raya. Dia baru launch kan. Masa tu aku memang tengah cari MPV. Aku nak MPV baru sebab aku tak nak ada kos-kos bil-bil repair yang mengejut. Aku nak proper warranty. Aku nak betul-betul kereta baru. Aku duk tengok macam yang Recon tapi aku tak berapa yakin dan mahal masa tu. So aku nak yang harga dia pada bajet aku dalam 150 gitu dan Serena tu keluar. It was a simple hybrid. Sebabnya ialah dia ada dua bateri 12 volt. Now, certain countries, for you to be registered as a hybrid, engkau kena ada dua bateri. So, apa yang dia buat ialah Nissan gunakan bateri 12 volt kedua itu sebagai kapasitor saja.
Mazda ada sistem yang sama, start stop go tu. Tetapi Mazda tidak ada bateri kedua. So they cannot call their cars hybrid. Nissan boleh sebab dia ada dua bateri. Cuma bateri tu lebih pada kapasitor sahajalah. Dan Nissan aku rasa dia rasa berdosa. Sebab tu dia panggil simple hybrid. Sebab bateri itu memang langsung tidak membantu kitaran ataupun putaran roda depan. Ya. So basically dia ada start stop function. Apa pun dia popular. Sebab untuk package itu, untuk saiz itu, dengan harga itu, dia satu sajalah yang ada. C26 ini juga dia sebenarnya mengubah bentuk desain Serena daripada sebuah MPV biasa monokok panjang kepada sebuah yang tinggi melangit berpetak. Macam MPV satu kelas dia dekat Jepun. Masa mula-mula pakai, ramai kutuk. Aquarium bergerak lah, kondo bergerak lah, macam-macam. Tetapi untuk peminat JDM, dia faham. Untuk aku, I was not bothered about JDM ke design ke apa. What I know is, bentuk kotak berpetak itu memaksimumkan ruang kabin dalam. So, it was a practical choice for me. Selepas itu, kita ada Serena C27, generasi yang kelima yang terus popular dengan sistem S-Hybrid yang sama. Dan last sekali, generasi ke-6, apa yang kita ada hari ini, the C28, yang itu. Dia dah tak ada S-Hybrid. This one comes with a better technology, the e-power yang aku cakap tadi. Bentuk dia masih kotak bersegi, tetapi dah ada lekuk-lekuk sikit lah. Nissan dah pandai dah. Sebenarnya gaya dia lebih menarik. In fact, I was very surprised. Kotak macam ni, dia boleh ubah lagi bentuk. Menarik juga. Ruang tingkap masih luas, masih aquarium. Tetapi itu penting. Sebabnya ialah kita nak kasih, bila kita duduk dalam kabin, kita nampak dia luas, airy. Nampak luas kat dalam tu. Lampu-lampu LED ni pula, terutama yang kat depan, jauh bentuknya lebih agresif. Yang belakang lebih sleek. Mahal nampak dia. Dekat depan ni pula, selalu orang ada 2 saja lampu LED. Yang ini dia belasah 3. Low beam ada 2 lampu LED, high beam dia dekat bawah, and then you have the DRL macam biasa. Grill cukup punya besar. Daripada jauh kau boleh nampak. Cuma pada pendapat aku, it gives this Serena impact yang nampak dia lebih menegak. The effect nampak dia lagi tinggi, menegak dan kurus. From a certain angle, aku tak minat sangat. Tetapi daripada certain angle, jauh-jauh, handsome juga. But what I like the most is at the rear, dekat belakang. Belah punggung dia tu. Kau cuba tengok design ini. Ini slab kita panggil, rata macam dinding. Tapi Nissan berjaya design supaya bentuk dia nampak semenggah sedikit. Dengan spoiler atas, ada tedeng tepi sikit sini. Design dia, lampu dia pada aku memang terror dia buat. Dulu masa aku pakai, antara problem kami ialah bila kami buka boot. Boot dia ni, pintu dia ni panjang. So kalau aku parking rapat ke dinding, aku tak nak buka dah. So itu antara komplain pertama. Tetapi sejak generasi yang sebelum ini, dia buat split boot door. So ini pendek sedikit, masih boleh ambil barang. Yang ini cukup praktikal pada pendapat aku. Honda Stepwagon dulu, dia ada buka satu pintu kecil. Fine. Very complicated. They stopped doing that because it was complicated. It started to rattle. Dia berbunyi dia dah lama. Yang ini dah macam Range Rover punya split door. Cuma bawah ni dia tak boleh ke bawah je untuk kita duduk. Dia naik ke atas. But apa pun, anyway ni, yang atas ni semua fiber So dia ringan. So ini pada pendapat aku memang satu benda yang praktikal. Now boot dia. Boot dia sama macam C26 lama aku. Okay? Ni ruang dalam dia ni dan kita boleh lipat. Okay? Dan sebenarnya ruang boot ini besar. Kau nampak tu? So aku boleh buang ini keluar. Aku boleh keluarkan lantai ni terus, cabut. And aku ada ruang yang lebih besar untuk letak barang-barang aku. Nampak? Yang ni sebenarnya kita boleh keluarkan lagi ni. Ya. Dia dah jadi macam Estima. Lagi banyak barang kita boleh letak dekat sini. Now, Nissan ialah pakar dalam packaging. Maksudnya dalam satu ruang kabin, dia boleh maksimumkan ruang. Contohnya, headrest dekat sini. Bila kita tak nak pakai, kat mana kita nak letak?
Dia simpan dekat tepi ni. Siap memang ada ruang pun dekat sini. This I like. Masalah dengan ruang macam ni ialah you cannot have a spare tire dekat bawah. C26 aku dulu tu ada spare tire dia kat ruang depan. Tetapi kau kena beli bracket. Kalau kau tak nak beli, kita letak dekat bawah ni. Maknanya kaki ni kita lipat, kita letak tayar spare, letak kat situ. Boleh. Yang ini aku syak, kau kena buat yang sama juga. Beli satu spare tayar kecil, letak kat sini. Dan ruang boot dia ni memang cukup praktikal dan menarik. So kita boleh lipat ni kat sini. Kemudian ada slot dekat sini untuk kita tarik dan kita sangkut dekat atas ni. Now, ruang yang ada kat sini ni, seat depan kita boleh tolak lagi ke depan. Apa yang aku dah pernah muatkan dalam Serena S Hybrid aku dulu, yang sama saiz dia dengan yang ni, aku boleh masuk motor. Yang itu sebenarnya haram JPJ tak bagi. Tapi aku pernah masukkan motor, bawa balik Kuantan. Aku pernah angkat tilam bertingkat sampai ke sini untuk projek CSR aku. Dan zaman itu, anak aku baru sekolah asrama. So, bila hujung tahun dia balik, kau tahulah budak perempuan. Ya Allah, banyak gila barang dia. Boleh muat. Tanpa aku turunkan seat belakang, aku masih boleh muatkan lagi barang. It was magical. Kereta sebesar ni, dia boleh masukkan lagi banyak barang daripada MPV aku selepas aku pakai Serena, which was the Kia Grand Carnival. Ya, Grand Carnival lagi lebar. Tapi dia tak tinggi dan dia tak boleh maximiskan tempat sebesar ini. Dia tak boleh bawa masuk motor. Ni, motocross pun kau boleh bawa masuk dalam. Dan kalau kau nak camping, kau boleh baringkan semua seat ini jadi tilam yang besar. Ya, ini ialah satu magical wonder in the automotive world. Serena MPV. Memang Masya Allah. Tapi dia tak perfect. Tak ada benda yang perfect. Dan Nissan sendiri mengakulah. Sebab tu untuk yang baru ni, dia ada perubahan yang kau tak nampak. Now, bentuk kereta ni, dia tinggi. So, dia panjang. So, dinding tepi ni. Ni masalah. Dia ada side wind forces. Dia akan jadikan dia bergoyang bila kau jalan laju. Dan bila kau potong lori ataupun bas, kau boleh rasa dia. Yang itu memang aku rasa zaman dulu. Aku tak ada isu sangat because bila aku bawa family, aku akan pergi slow lah. 110, 100, cukup untuk aku. Tapi still, boleh rasa dia punya goyang. Dan ada juga orang yang mabuk dekat dalam sebab goyang yang itu. So, apa yang Nissan buat? Dia kata, fine, ada motion sickness untuk passenger. So, this is what they did. They redevelop the front suspension. Now, suspension untuk SUV ni sama juga macam kereta lain, McPherson. Okay? Dia pakai McPherson, ada yang guna double wishbone, tapi kebanyakan yang guna McPherson lah SUV sekarang ni. Dia tinggi. So, bila tinggi, dia akan beroleng. So, untuk stopkan beroleng itu, suspension dia sama konsep, berbeza sedikit. Macam yang ni pun, dia tak ambil daripada X-Trail, tetapi dia perbaikkan lagi. Macam mana dia buat? Depan masih lagi McPherson strut, tetapi dia increasekan stabilizer bar tu untuk 20% lebih rigid, untuk lateral movement yang lebih dikawal, kurang lateral movement ke tepi, dan dia suppress body roll. Yang tu dia buat 20% lebih rigid untuk stabilizer bar. Suspension members, contohnya macam control arm semua tu, 50% more rigid, lebih tegap. Again, supaya suspension depan lebih solid. Tak cukup dengan suspension juga, steering. Yang ini pun aku perasan dulu. Aku kena buat steering correction. Bila jalan straight, laju sikit, aku sentiasa kena correctkan steering. So, apa yang dia buat dengan electric power assist steering ini ialah dia improvekan friction and rigidity, dan hasilnya 23% lebih rendah steering correction yang kau kena buat berbanding dengan previous Serena yang sebelum ini. Dan last sekali, braking. Ya, Nissan berjaya kurangkan junaman bila kita brake depan. Front body pitch tu, first stage of deceleration, bila kita mula-mula nak off throttle, kita angkat, dia kurang sikit nak menjunam. Dan brake booster dia, bila kita tekan brake, dia decelerate. Dia kurang laju tu, dia mula nak berhenti tu dengan cara yang lebih sopan. So, yang itu memang betul-betul aku rasa dengan yang ni. Compared to my old Serena S Hybrid, this drives way better. Way better.
Still ada juga bila aku potong lori atas highway apa semua, aku drive benda ni dekat 1000 km Kereta standard we review 1000 km. Atas highway memang masih ada goyang, tapi tak goyang banyak macam dulu. Macam dangdut inul lah aku cakap kau. Sekarang dia ada goyang sikit, lepas tu dia okey. So apa semua perubahan yang kita tak nampak tu, they actually work. Kau cuba tengok ni, MPV apa yang boleh buat macam ni? See? Aku boleh baring, sandar macam ni, tengok TV, dan bila aku mengantuk, bestnya. I need one of this. Disclaimer. Kau boleh buat mode ni bila kau berhenti aja. Jangan mengada tengah drive anak-anak baring kat belakang. Sebab sebagai sebuah orang bapa yang bertanggungjawab, keselamatan tetap nombor 1. Now, seperti Serena yang dulu, seat tengah ni kita boleh buat ruang. Dia jadi pilot seat. Tapi kalau kau nak duduk rapat pun dia boleh. Orang boleh masuk ikut sini. Ya, dan kalau kau nak tahu, dua seat barisan depan ini sebenarnya ialah zero gravity seat. Apa itu zero gravity seat? Longer seat cushion. Dia panjang sedikit supaya dia boleh support badan engkau. Jadi engkau duduk dengan posture yang sama. Ini bagus untuk perjalanan jarak jauh. So badan engkau tak penat. Yep, itulah zero gravity seat. Now, second row ini juga dia ada ISOFIX tether. Bermakna kita boleh pasang ISOFIX dekat sini. Dan kemudian kita ada yang ini. Meja. Dan kemudian kita ada cup holder 2 sekali dekat sini. Dan kemudian kita ada USB port charger dekat sini. Dan kemudian kita boleh gantung plastik bag dekat tengah ni. Dia ada cangkuk-cangkuk dia ni juga. Ini ialah sebuah kereta yang cukup praktikal untuk keluarga-keluarga Jepun. Dan tempat letak handphone ada kat tengah-tengah ni. Jepun kalau kau pergi kedai-kedai DIY dia, kedai-kedai stationery dia, kau akan tahu. Dia punya barang-barang ialah untuk memaksimalkan ruang. Ini apa yang kau dapat. Cuma masalah dia ialah ada benda yang dia tak ada. Okey, nombor 1, aircon belakang ni dia sebenarnya ada condenser dengan dia punya kompresor sendiri. Tetapi kat belakang ni kita cuma boleh kontrol blower sahaja. Dan kemudian C26 aku punya dulu, kita ada satu seat dekat tengah ni. Nama dia Marucci Senta Shito, the multi center seat. Bila dekat depan, dia jadi tempat letak barang aku boleh tarik ke belakang, aku dapat duduk 3 orang kat sini. Tapi version yang ini dah tak ada. Nissan should put that back again lah, baru best. Dan dia ada banyak lagi benda-benda lain. USB port dekat belakang. Nak tutup pintu ni dekat belakang pun dia ada switch dia sendiri. Dia ada macam-macam aircon band untuk semua orang. I am loving this. Tetapi untuk orang perempuan, ada satu benda yang dia missing. Untuk orang perempuan yang suka make up dalam kereta, dia ada vanity mirror. Tetapi macam yang kau nampak, dia tak ada lampu. Dia tak ada lampu vanity mirror. Dan untuk driver sebelah malam, kalau kau silau, yang ini dia tak ada anti-dipping yang automatic. Kau kena buat manually. Dan untuk 3 varian yang teratas ataupun yang termahal, kau dapat meter-meter macam ni. 12.3 inci setiap satu. Untuk 3 ataupun untuk 2 varian kat bawah, meter dia kecil sedikit lah. Dia punya screen kecil sedikit. So yang ini ada wireless Apple CarPlay, wireless Android Auto. Dan dia ada, aku rasa lah dashboard dia ni dalam semua generasi Serena, yang ini paling cantik. In fact, siapa yang pakai Nissan Kicks, bila tengok ni, dia akan rasa rendah diri, duduk nyuruk bawah meja. Sebab dia punya interior ni cukup cantik dan praktikal. Ergonomics dia, okey? Kat tengah ni kita ada satu tray dengan rubberized material supaya benda-benda tak bergerak. Glove box ada satu kat bawah ni. Betul-betul rendah kat bawah ni dia letak. Dan kemudian kita ada para dekat sini satu. Okey? Kita ada cup holder dekat sini satu, dekat sebelah sini satu yang kita boleh letak. Tak cukup dengan tu, kita ada satu lagi dekat sini yang kita boleh guna juga kat sini.
Dan kemudian kita ada satu lagi para kat bawah ni siap dengan wireless charging pad. Bawah ni pun ada satu lagi poket kita boleh letak. Dan kemudian kita ada USB-C satu, USB-A satu dekat sini. Bawah ni tak boleh buka dah lagi. Okay. So aku rasa yang dulu tu lagi banyak barang aku boleh letak lah. Anyway, aircon panel dekat tengah sini. Dia punya gear pula sebabkan ini menggunakan platform EV. So mudah untuk dia buat. So kita ada butang-butang untuk gear dekat sini. Parking, reverse, neutral, drive ataupun brake. Dan EV mode, ya dia boleh guna EV saja selagi ada bateri kat situ. Dan e-pedal system, which is the single pedal driving pun dia ada sebab dia EV. Dan kita ada satu lagi punat dekat sini untuk on-off entertainment system. Dan ada satu butang untuk kamera 360 kat sini. Tan Chong dia sukalah kamera 360 dia. Sayangnya kamera 360 dia macam zaman-zaman 3GP dululah. Tak berapa sharp lah. Anyway, bila aku duduk, cara aku memandu, aku rasa screen ni dia macam tunduk ke bawah macam ni sedikit. So dia macam ni, aku boleh nampak, tapi kalau dia boleh baring sedikit, lebih cantik. Apa pun ada kayu-kayu palsu kat sini dengan cermin besar, 3/4 window yang dekat sini, dan zaman dulu ada juga benda ni. Dan aku selalu letak ketayak aku kat tepi sini. Kat situ tu. Dia memang nampak luas. Mula-mula kau rasa macam kau duduk dalam aquarium. Sebab cermin dia besar. Okey, dan dia rasa kecil. Okey, sebab dia tinggi. Tapi dah lama-lama kau akan perasan satu benda yang menarik tentang Serena ini yang aku akan ceritakan kejap lagi bila kita drive. So let's go for a drive. Nah, mula-mula bila kau first time bawa Serena, kau akan rasa pelik lah sebab huge glass area ni. Tapi yang penting kita tak terasa terkurung kat dalam ni. Kecuali bila kau tinted gelap habis. Then kau akan rasa macam kau duduk dalam store rumah lah. Huge windshield ni memang bagus. Siap dengan 3/4 panel window ni, dia bagi kita view yang besar. Tetapi bunyi akan masuk. Yang itu masalah pada Serena lama aku. Bunyi tu ada sedikit bising lah. Untuk yang ini, dia pakai acoustic windshield. So bunyi yang datang daripada depan ni kurang. Sangat kurang sebab windscreen ni besar. So kau kena make sure tahu kos berapa benda ni supaya kau boleh insurekan windscreen ni. Sebab I can bet you it's not cheap. Lebih senyap tapi mahal. So make sure ada insurance coverage. Now, benda ni daripada segi dimensi, the Serena does not feel big as the Carnival or the Vellfire. Ataupun Staria. Yang itu semua gergasi. Okay? So yang itu bila nak parking apa semua, bila nak bawa dalam town, nak mencilok, memang kau akan rasa macam bawa bas sekolah. Yang ini tak. Dia mula-mula je kau rasa macam tu, 5 minutes after that, kau akan rasa macam bawa sedan Vios, macam bawa Almera, macam bawa kereta sedan. Dia kecil, dia senang, dan paling penting sekali, sebabkan dia gunakan powertrain EV, dia rasa ringan. Dia melompat je kat depan, dia ringan saja. Dan kalau kau nak lebih jimat, nak jaga bateri, then kau guna the e-pedal. Yang itu kau kena belajar sedikit lah. Dan tak susah sangat untuk yang ini. E-pedal ni, dia boleh micro-charge bateri itu, supaya bateri kau tahan lebih lama. Itu. Ergonomics pula, iaitu cara susun atur dia punya butang-butang apa semua ni, yang mana kau perlu pakai selalu audio, aircon, the EV button mode, the e-pedal, semua benda ni mudah. Tetapi dia ada satu set butang-butang yang ada dekat bawah sana, yang itu memang leceh sikit nak pakai. Contohnya drive mode ada dekat bawah ni, dan steering assist ada dekat bawah ni, trip reset pun dekat bawah ni. Yang itu kau boleh buat masa kau, kalau boleh masa berhenti lah. Tapi drive mode tu sebab dia kat ujung, senang nak tekan button ni. So itu dia. Handbrake, dia ada kat tepi situ, bawah juga. So dia ada butang-butang yang tersorok. Even start stop button dia pun, kalau kau first naik, kau meragau nak carilah sebab dia ada dekat situ. Enjin dia ni, sebabkan enjin dia ni digunakan untuk menjana elektrik. So kadang-kadang dia akan on sendiri, kadang-kadang dia off. Kau tak perasan pun sebab enjin dia boleh tahan senyap. Tetapi bila kau berhenti, kau boleh dengar dan ada rasa gegaran sedikit. Ini enjin 3 cylinder. So dia memang ada gegar sedikit walaupun dia pakai mounting yang mahal. Aku syak dia pakai hydraulic mounting kot sebab enjin 3 silinder ni gegar dia kuat. Now, bila kita drive apa semua ni, kau memang betul-betul rasa apa yang sebuah EV rasa. Nak power lagi, kau tekan butang EV,
dia memang gunakan elektrik saja. Selagi ada bateri kat situ, you can use the EV mode. Maknanya dia bergerak menggunakan tenaga elektrik saja. Tak ada enjin tak start pun. Dia tak generate electricity pun. Ini cara EV. So bila ada ramai orang kat tepi pantai macam ni, kita nak senyap, kita guna EV mode. Memang magic. Tak pernah aku rasa ada MPV sebesar ini yang rasa selancar, seligat Serena e-Power ni. Ini sebenarnya 100 kilo lagi berat daripada S Hybrid Serena lama aku. Tapi dia punya rasa tu, semua orang yang bawa ni rasa macam, ringan je kereta ni, ada tebur ke apa? Tidak. Inilah magic e-Power. Selain kita dapat torque yang maksima daripada 0 RPM sebab dia guna elektrik motor sahaja, kita ada satu lagi kelebihan. EV dia tak perlukan gearbox. So yang ini pun sama. Kita tak ada bunyi droning daripada CVT, kita tak ada shift shock macam dalam CVT torque converter. Semua tu tak ada sebab EV dia single motor direct ke roda. Dan suspension baru dia ni yang tadi aku cerita panjang, it really works sebab kau betul-betul tak rasa dia goyang-goyang apa semua tu, dia masih kekal lagi lembut dan selesa. Now, ada yang akan komplain, bila aku bawa laju, dia memang tetap rasa macam tak solid. Betul. Tapi MPV macam ni bukan fokus dia untuk kelajuan highway 160 km sejam, which I think that is the top speed. Okay? Dia bukan macam tu. Itu kereta. Kita bawa MPV, kita bawa keluarga, safety is first. Itu. So bawa dengan kelajuan yang cukup. Tak payah nak laju-laju. Dan bila emergency braking, dia tak menggelepar ekor dia. Aku suka bab itu. Ya? Betul, masih lagi ada rasa goyang bila aku potong bas, tapi tak banyak. Tak mengejutkan macam dulu. Dan dalam bandar, dalam kawasan-kawasan yang tak rata, suspension dia masih lagi sedap. Sebabnya aku rasa ialah saiz tayar. Saiz tayar ni dia dah tukar ni. Tancong tukar ni untuk dapat sidewall yang tebal. Supaya kita dapat rasa perjalanan yang lebih smooth. Anggar lubang tak terasa cushioning effect dia power. Dia sebab sidewall dia tebal. Dan disebabkan itu juga, aku syak saiz roda dia ni kecil daripada apa Serena e-Power yang pakai dekat Jepun. Bukti dia ialah speedometer dia overread. Hampir 10 km sejam lebih laju. Orang Melayu panggil meter ringan lah. Aku kat sini tunjuk, aku dah bawa 110 km sejam. Tapi ikut Waze, ikut Google Map, ikut GPS aku, tak sampai pun 110. Dalam 198 kadang-kadang. Macam tu je. Tapi dia punya meter dah 110. So, kau akan rasa macam, laju daripada ni, cepat naik 12, 13, 14. Tapi tengok GPS, lain, babe. So, yang itu aku sedikit macam ada isu sedikit. Sebab, kalau kita ikut homologasi sekarang, at 110, the speedo must show 110 km/h. Dia tak boleh ada perbezaan yang ketara. Atas 110, memang semua kereta ada perbezaan, dia overread. Itu normal. Tapi at 110 and speed below, dia patut menunjukkan kelajuan yang lebih tepat. So yang tu pada pendapat aku isu kecil, tak kisah. Yang penting, aku rasa laju. Padahal tak pun. Cuma speedometer, odometer, trip meter dia akan berpusing lebih cepat. So maknanya aku kena servis mungkin awal beberapa ratus kilometer daripada sepatutnya. Tak apalah, lagi awal servis lebih bagus. So ni memang sebuah MPV yang bukan pasal driving performance, more about driving comfort and more about practicality. Dalam bandar-bandar moden sekarang, parking lot tu memang tak muat lah. Skuter, motor ramai ada. Nak buat pergi masjid, pergi kedai dekat-dekat. Tapi untuk kereta, kebanyakannya ada 2 tempat kereta saja. Parking untuk kereta ada 2 spot saja. Satu untuk orang rumah, satu untuk husband. Sebab itulah mereka terpaksa membawa MPV ini setiap hari macam dia sebuah kereta. Now, we use this MPV to ferry our kids to the school and back from school, and then nak pergi office, pergi pasar, pergi kedai, semua benda kita buat. Dan bila kita drive dekat-dekat, MPV ni besar, kalau guna enjin biasa, perjalanan dekat itulah yang paling kuat makan minyak. Untuk Nissan Serena e-Power ini pula, enjin dia cuma berfungsi untuk menghasilkan tenaga elektrik. It's a generator. So, load dia, beban dia jauh lebih rendah daripada enjin kenderaan MPV biasa. So, ikut kiraan NEDC, dia masih boleh memberikan pulangan setinggi 18.5 km per liter.
Kalau kita kira WLTP yang lebih tepat, masih lagi menjimatkan. Bukti dia mudah. MPV sebesar ini cuma mempunyai tangki minyak sebesar 52 liter. Dan kita dengan mudah boleh capai atas 500, 600, 700. Kalau ikut teori, 1000 km pun boleh. Ikut kiraan NEDC. Tapi secara praktikal, apa yang aku dapat, 700 ke 800. Dan dia ada 5 varian untuk memenuhi apa saja bajet engkau. Tapi bajet engkau kena bermula dari RM154,800. Itu ialah varian paling mampu milik yang ada untuk Serena e-Power. This is by far the best option for an MPV that you have to drive every day in the city. MPV yang kita boleh bawa setiap hari di dalam bandar tanpa rasa berdosa, tanpa keluar duit banyak untuk bahan api. Ya, dan sebab itulah dulu aku pakai Serena. Sebabnya ialah aku perlu simpan banyak duit sebab anak-anak nak membesar, nak belajar. Tetapi bila kau nak beli MPV, kau kena bawa semua ahli keluarga kau. Sebab nak ke tak nak, Serena ni dia memang besar sebab dia tinggi, tapi dia tak lebar. So sekiranya anak-anak anda saiz dah besar, umur 18 tahun ke atas, dan kau kena tengok balik muat ke tidak, sebab dia tak lebar. Apart from that, ini dah lah practical, efficient. Assalamualaikum.